Selamat datang. Masuk. Menjala petang-petang. Aktiviti menjala petang-petang. Oh, view comel weh petang ni. Masuk. Terima kasih yang like, sudi hadir. Yang like, terima kasih. Kita menjala pelbagai jenis ikan. Ikan buluh ada, ikan pelata pun ada. Ni hasil. Udang putih dok naik darat. Udang putih duduk tengah sikit. Ada udang putih tapi orang main muka tengah sikit. Darat payah sikit. Ni hasil. Tengok hasil kali. Oh tu. Ikan buluh. Woi, sahih ni sedap dah goreng ni. Sahih sedap goreng. Oh, padu. Tu. Ikan buluh. Ni orang panggil ikan buluh. Ada. Oh, ada. Jom kita tengok ikan apa . Ada banyak. Ikan buluh. Oh, takut lari. Oh, ikan buluh duduk pasir. Selamat datang. Terima kasih yang follow, yang like. Jemput hadir. Kita ada kat pantai Gureng Pemarang . Sambil tengok view, sambil kita menjala. Oh, alhamdulillah. Ikan apa? Ikan buluh. Masya Allah. Ni saya sedap goreng dah. Boleh dah saya ni tau. Weh, ramah 500 kau. Beg kuning ikan buluh orang tanya. Oh. Jemput follow, nak tengok lagi konten kita jala ikan buluh . Suasana meriah. Ramai orang jala . Pantai Pemarang Gureng . Tu tengok hasil. Masya Allah. Oh, udang. Udang apa? Udang putih. Udang apa ini? Udang rimau. Oh, padu. Tu ikan buluh. Boleh siapa komen dah udang dia gini Udang rimau ke apa Udang gantung orang khabar. Udang gantung. Wangai upangai molek ni. Sambil jala, sambil kita tengok view . Air comel. Pemandangan lawa. Tu. Upangai Semilang. Ni upangai. Oh, saya ni molek ni upangai. Tu. Semoga ada luck . Semoga ada rezeki hari ni. Kena kawal ikan. Udang putih ada dia main tengah sikit bang. Oh, biasa orang muka tengah sikit. Ada tau. Udang gatung panggil ni. Udang gatung. Ada. Ikan dia gini bang.
Ikan kapur. Sedap goreng dah saya ni. Tu. Tu ikan kapur. Oh, padu. 300. Tap skrin dulu. Hak mana ada, hak mana masuk tu, terima kasih like dulu. Sambil-sambil kita tengok pemandangan sambil kita menjala. Pantai Gurenggeh, Marang Terengganu. Meriah petang ni, meriah. Wow. Jemput adik. Kita ada ikan kapur, ikan buluh banyak boleh. Tengok tunjuk sikit ikan. Tu ikan buluh. Sai sedap goreng ni. Oh, hidup gitu. Oi, padu. Alhamdulillah rezeki hari ni. Dia dah. Mendengarung apa? Oh, ngarung Oh. Sutung tak ada naik lagi setakat ni bang. Tak ada lagi setakat ni orang boleh sutung je lebih kan. Dia tekoh ada malam ada kot. Kita jali ikan buluh. Ikan buluh banyak. Semoga ada hasil, ada rezeki ni petang-petang. Cuaca comel, air comel ni. Kita duduk Pantai Gurenggeh, Marang Terengganu. Oh, comel cuaca petang ni. Pantai Gurenggeh, Marang. Pantai Gurenggeh. Ada hasil ni ikan buluh. Alhamdulillah petang ni kita boleh ikan buluh. Oi, sedap dah goreng ni. Saya ni. Ikan buluh ada, ikan kapur pun ada tu. Tu ikan buluh. Saya 3 jari. Ikan bulus. Orang luar panggil apa ikan buluh? Cik komen. Ha? Tu Masya Allah. Ikan lama tak ada lagi. Kok bolehnya ikan buluh. Sama lah ikan buluh. Oh, luar panggil ikan buluh kok. Puting dam air pelik. Betul dah panggil puting dam. Ikan berbuluh besar RM30 sekilo di pasar borong. Uish. Mahal benar sekilo 30. Sini berapa ya ikan buluh bah? Berapa ya ikan buluh sekilo? Dah ada komen 30 ya sekilo. Oi, dak pelik dah. Ni, ikan buluh. Saya sedap goreng dah ni. Sambil-sambil kita jala. Belanok ada, tapi tekau-tekau je ada belanok. Tak banyak mana. Kat KL boleh capai 40 kilo. Masya Allah. Mahal juga ikan ni. Sedap goreng manis. Isi manis. Pantai mana ni? Pantai Gurenggeh, Marang. Mai 40 hamba tengok baru ni. Oi, mahal. Kena jala banyak ah. Ikan buluh. Jual pula. Belata ada orang boleh ada orang jala. Boleh sekawang. Ni tak ada kawang dia. Tak tahu pergi pas mana. Tadi ada boleh pelata tadi.
Alhamdulillah, buluh. Oh, besar ni. Tunjuk sikit. Tu. Tu ikan buluh. Tu. Weh, puas hati. Kasar buluh. Tu. Saiz 2 jari 3 jari. Puas hati dah ni nak goreng kunyit ni. Mahal ikan ni kat luar. Kat Port Dickson halus-halus je buluh. Ya tak? Kemar blok amu. Dek. Jadi ni mak duduk Terengganu. Ya, ni mak. 600 lebih, 700. Share dulu yang mana baru masuk like dulu. Terima kasih banyak. Sambil kita menjala, kita tengok ni view pantai. Oh, sedap ikan baru manis. Ya, manis ikan ni be. Kawai berapa tak rasa hak baru ni. Tu ikan buluh. 1000 lah. Lokasi Kampung Rurenggeh, Marang, Terengganu. Kita ada Kampung Rurenggeh, Pantai Kampung Rurenggeh, Marang, Terengganu. Ni. Ya, saiz besar-besar bang. Saiz sedap goreng ni. Tu. Saiz 2 jari 3 jari. Sedap goreng dah setara ni. Comel suasana Port di duk pantai ni. Tu. Sambil layangi tengok pemandangan orang jala. Pelata ada naik dah pagi ada orang boleh. Banyak orang boleh ada. Ejah bahaya ke mandi laut masa ni. Dok bahaya. Tak tahu bahaya ke dok masa ni mandi. Sedap goreng bawang cili. Ya, sedap goreng ikan ni. Ikan ni memang sedap goreng, manis. Isi manis. Seronok ni pantai sana cantik, sini pantai ada lumpur banyak. Pantai kat mana tu ada lumpur banyak bang? Cik komen sikit. Sini pantai comel-comel mandi. Memang sedap sini. Pahraya lagi jala dengan narik buka. Ya, pahraya air comel bang. Pahraya memang comel air. Marang. Kampung Rurenggeh, Marang, Terengganu. Kampung Rurenggeh. Kita menjala kat pantai Kampung Rurenggeh. Cantik biru airnya. Ya, air comel ni. Ya, ikan buluh bang. Ni. Kita menjala ikan buluh. Saiz 2 jari 3 jari. Sedap dah makan ni. Wak goreng kunyit, wak buka boleh ni. Wak buka puasa. Ikan buluh ada. Ikan kapur pun ada. Molek-molek belanok ke bang. Ikan bulus. Ikan buluh kalau nak pancing upang apa. Sotong boleh. Pok di sotong. Usila alik mana? Alik Rurenggeh Pantai Rurenggeh, Marang, Terengganu. Pantai Rurenggeh. Macam mana nak tahu saya menjala tepi pantai tak pernah dapat ikan. Abang terai lu main jala sini, kita ajar nak belajar menjala boleh datang Pantai Rurenggeh ni. Boleh mandi ke tu sini. Kalau boleh dah ayo mandi lah. Takut juga sebab ombak kuat ni. Udang ada tapi orang muka. Orang tengah pukat ada udang. Ikan buluh. Alhamdulillah. Boleh buat buka puasa petang ni.
Selain ikan buluh, ikan apa lagi ada? Ikan kapur ni. Tak tahulah orang KL panggil ikan benda ni. Ikan kapur orang sini panggil. Tu. Ikan buluh sedap bang, nak goreng. Tu. Saya sedap makan ni. Saya sedap ni. Buat buka puasa petang ni. Alhamdulillah. Gurenggeh Marang tau. Ya, kita ada pantai Gurenggeh Marang, Kuala Terengganu. Gula kuning sedap ikan buluh. Ya, semua sedap. Ni, nak gula benda sedap belaka, isi dia manis. Ikan goreng isi manis. Ya, betul tu. Bang, pantai area Dungun boleh ke? Boleh bang, InsyaAllah. Kari sedap ke buluh ni? Dah tahu sedap ke tak? Sedap kot. Tak pernah buat lagi. Pantai ni tak ada yak-yak ke? Benda yak-yak. Yak-yak tu benda. Ibu Remi. Ada. Yak-yak ada. Ibu Remi tau. Orang sini panggil Ibu Remi. Yak-yak Dah tu ni apa? Takat apa? Remi. Ni yak-yak. Ni. Bahaya ke yak-yak Tu ikan buluh. Alhamdulillah boleh buka puasa petang ni. Ni. Isi dia memang manis. Orang Ganu tak makan yak-yak. Kita ada kat mana ni bawah? Kita ada pantai Gurenggeh Pantai Gurenggeh Marang, Kuala Terengganu. Pantai Gurenggeh bang. Sambil-sambil menjala kita layan view ombak comel, view lawa. Bukan ikan apa yak-yak tu. Dia sejenis makhluk tu dalam tanah. Mancing syok ni bang. Ya, memang syok mancing. Kalau nak mancing malam-malam boleh mari bang. Malam-malam boleh mancing. Gerak slow sikit biar pening ni. Baik Pak Odi. Makhluk apa tadi? Dia yak-yak. Orang sini panggil Ibu Remi. Kalau orang Ganu tahulah. Orang panggil Ibu Remi. Yak-yak orang luar panggil yak-yak. Ibu Remi, adik-beradik dengan Remi. Jauh tak dengan jalan raya? Tak jauh mana. Dekat je, sini je. Dekat. Boleh buat upang tu ke tu yak-yak. Boleh buat bang. Boleh buat upang. Udang ada tapi orang tak buka tengah. Tepi susah nak dapat udang. Sedap makan ibu-ibu ya. Pantai Penda ni kita ada pantai Gurenggeh Marang, Terengganu. Kawasan dia orang jogging masa belajar dulu tu. Ya. Ikan bokeh butuh apa? Ikan ingat. Boleh ikan benda, kita boleh ikan buluh. Ni bang. Kita layan menjala ikan buluh petang ni. Ni, saya sedap goreng ni. Masya-Allah. Saya 2 jari 3 jari. Ikan duyung tak ada lagi setakat ni ikan duyung.
Ikan bolos, ikan bolos. Hati-hati bang buat kuak tu. Ya. InsyaAllah. Gigi tajam ke ikan bolos? Tak tajam tu, aduk gigi pun kita tengok. Asam pedas jadi buluh, ya. Isi manis. Kasar buluh alhamdulillah. Ya, kasar buluh tang ni. Alhamdulillah boleh buka puasa. Ni masuk asam pedas. Gula kuning sedap ni. Singgang. Rindu kampung sedap goreng kunyit tu ikan. Ya, sedap. Isi dia manis ni. Ikan buluh ni memang laku kerah. Memang orang cari. Boleh siapa komen dok berapa ni sekilo? Kat luar berapa sekilo ni harga ikan buluh? RM20. RM20 kilo 40 mau tak silap. Woi, mahal juga ikan ni RM40 sekilo Oh, padu. Kita dah pernah tengok harga berapa sekilo ikan ni. 1 kilo 40 kat JB. Masya Allah, mahal kok harga. Tengah. Ikan buluh masuk gula tempoyak sedap. Ya, sedap kak. Memang puas hati. Selangor RM30. Mahal boh. Saiz 40 sekilo. Kuantan RM20. Sungai Petani 30 sekilo. Woi, mahal juga ikan ni weh. Pantai mana tu? Kita ada pantai Gurenggeh Pantai Gurenggeh Marang, Terengganu. Pantai Gurenggeh. Sambil menjala kita tengok view Kita tengok view comel, hari comel, cuaca comel. Pantai Gurenggeh. Goreng gari makan panas-panas pun sedap. Rindu nak pergi pantai tu sila. Ya, kena balik kampung kita menjala. Pergi Salam Ketuk insya-Allah. Singapura pun ada. Kilo 14 Ikan bulus ke bang? Kat TMG area Kuantan 10 kalau tak silap. Ni. Ikan buluh. Kak nak berbuka dah ni. Ya, pukul 7 kita start Pukul 7 boleh dah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mana hadir, yang mana singgah, boleh like dulu. Musim udang bila bang? Tak tahu lagi bang bila. Ni pun ada dah orang tahan buka. Banyak boleh udang putih. Ada. Kita tengok hasil. Wow. Ikan dia Ikan kapah. Woi, besar. Orang luar panggil ikan apa ni? Mata bulat gini. Tengok. Cuba tanya apa ni. Ada duri tak? Tak lawa. Tu. Orang luar panggil ikan dia ni. Ikan kapah. Cutting fish. 1000. Share dulu ikan dia ni Ikan beliak mata ikan bantai. Banyak nama tapi ikan kapah Ikan kapah banyak orang panggil. Buat dia dah. Tak ada kapal. Sedap bulan apa sedap ni ikan ni? Masuk apa sedap Ya, tengok ikan tu. Ikan tilang. Bestnya dapat makan ikan segar-segar. Ya. Tu.
Ikan segar-segar bang. Kita menjala ikan segar-segar petang ni. Ikan buluh banyak Masak hangus sedap. Masak kosong. Tu. Alhamdulillah rezeki petang ni. Sambil-sambil tengok pemandangan. Tu. Ui, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh buat buka puasa. Boleh buat buka puasa petang ni. Kalau nak sedap ikan ni lepas kelak mula. Jangan bang. Terengganu pantai mana ni bawah? Kita ada pantai Gureng Maram Terengganu. Pantai Gureng Ya, pantai Gureng Hasil ni. Hasil kita menjala. Alhamdulillah ikan buluh. Boleh dah buat buka puasa. Ada orang buka dah bang. Pagi tadi ada bang. Pagi tadi orang buka udang putih. Udang putih. Pantai mana yang sesuai untuk budak-budak mandi? Sini pantai sini boleh mandi. Tapi tengok pagi biasa air comel. Petang-petang ni air kuat sikit. Mana dang dak? Ya, pukul 7 dah dang buka puasa. Rumah kita dekat je dengan sini. Rumah tepi pantai. Pantai Cenering. Ya, pantai Cenering pun boleh. Tengok hasil. Ni, hasil. Ikan buluh. Pukul 7 apa? Pukul 7 dah. Kuala Ketih ada. Terima kasih yang ada like, share dulu. Follow dulu. Jeput follow dulu. Jeput follow dulu. Puasa ke? Alhamdulillah setakat ni puasa lagi. Warna nak tahu ada ikan, kita tengok kawan bang. Ada nampak kalau ya ikan pelata ke kawan ikan pelata ya ada timbul tepi darat ni. Tadi ada banyak dah boleh ni. Buluh sedap makan guana be. Boleh belaka be nak buat gula kuning asam pedas. Ni buluh isi manis. Ikan deng musim ke-7 ada. Bulan 12 banyak ikan deng. Gula kuning marah boh. Ya, memang marah. Isi manis. Ni kat mana pantai mana ni? Kita ada pantai Kampung Gureng Maram Terengganu. Pantai Kampung Gureng Sedap ikan buluh, goreng garing pun sedap. Ya, goreng kosong gitu pun makan cicoh bodu pun. Syahdu mak. Ikan buluh. Jauh benar, tak jauh pun bang. Kita dekat rumah tepi pantai je. Pantai Tok Hakis ke? Tok Hakis setakat ni alhamdulillah. Ombak dak kuat mana lagi. Lama dak tengok video YouTube. Owner dia dak post mana? Owner dia fokus TikTok sekarang. Tempat kita main tu, ya. Set kita belaka orang sini Set geng-geng belaka.
Ikan buluh bang, ikan buluh. Jeput-jeput follow dulu. Hak mana bawah ada tu. Terima kasih banyak like tag skin dulu. Ya, alhamdulillah banyak dah tu. Alhamdulillah boleh buka puasa petang ni. Bolehlah kau geng. Mana ni? Pantai Kampung Renggeh. Kampung Renggeh Marang Terengganu. Siapa joki ni? Ada ah. Pantai Renggeh. Sedap jala. Oh memang sedap jala. Wah hati sambil-sambil layan view petang-petang. Setuju dah. Petang ke? Pagi tadi Mu'ah joki dah. Oh, Mu'ah joki pagi tadi. Ada sotong tak? Sotong tak ada lagi setakat ni mah. Tengok hasil tu orang ni. Kita ada ikan buluh. Saya sedap kau orang ni. 2 jari, 3 jari. Isi dia manis. Ya, belakang kedai Pak Odin. Kat Maidah. Restoran Maidah. Dan dok nak masuk. Tak tahu dah kedok eh. Masak malam ni kot. Bah. Orang tanya jala berapa kaki? Hah? 12. Jala tepah mana be? Tepah kapung-kapung ni je be. Orang-orang kapung je buat. Ngelang nak balik dah, nak buka puasa dah. Udang tak ada lagi kita jala setakat ni mah. Ada kecil je. Pelata ada orang dapat tadi. Tengah hari tadi. Setakat ni kita dapat ni ikan buluh. Ikan buluh goreng kosong sedap. Goreng kunyit, goreng asam pedas. Rantai berapa sekilo bawah? Tak tahu, kena tanya tuang dia ni. Tuang dia tengah jala. Ada kok. Tu buang lah. Nak balik dah. Rezeki petang ni boleh buka puasa. Malang ada dah ikan kalau jala. Ada je kot. Malang ada. Ikan buluh. Jom kita balik dulu. Ribut dia. Oi, follow buat live tak ni? Hak mana dok follow lagi boleh follow Jemput follow dulu, boleh tengok live kita depan ni. Rugi dok follow depan ni, kita buat live lagi. Okey, bagi hasil. Ni hasil petang ni. Kita nak bagi hasil dulu petang ni. Ikan buluh. Tu. Kapal besar. Ambil. Nampak itu ya. Celup tepung. Ya, celup tepung sedap.
Zik. Ambil Zik, bagi. Biar balik lah. Saya ukur tu dah ni. Ha. Oh, ni hasil dia. Ni hasil. Ikan buluh. Kapal kali Zik. Ni orang luar panggil ikan dia ni. Besar juga ni. Ikan kekek ke ni? Kapah. Orang sini panggil ikan kapah. Ikan kekek ke orang panggil? Nyo. Nampak kecil ni. Kecil apa? Oh, kat. Besar dapat tangan saya. Sedap dah goreng ni. Buat goreng sedap ni. Ukur kaki ni Zik. Ni. Tu, besar juga weh. Saya 40 kaki apa? Alhamdulillah. Ya. Ambil apa ya, apa. Saya tutup ni. Sahabat kita Akang. Ni sahabat kita. Dia mari duduk sini rezeki dia ni kata. Rezeki dia. Kita bagi ke sahabat kita ikan buluh. Bah, nak ambil lipat ya. Dok ni. Okay. Terima kasih Ikan apa? Ikan buluh. Usuk ramah pula kena. usuk malu. Usila ke bawah ya. Nu nampak dah orang jalia nampak. Nampak jenis tagih-tagih jalia ni. Orang. Faizal muda ikan semekam ya. Ni joki kita ada rakan ni. Okey, follow. Kita nak balik dah ni. Lepas ni kita buat live lagi. Terima kasih yang join live. Ramai ayam. Sila Sabah ke? Terengganu. Baik. Sik. Ngelah. Puas hati sampai-sampai tengok pemandangan kita jalan depan ni. Alhamdulillah ada rezeki. Jangan lupa tekan like, bit kuning. follow dulu. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.